Yang ketiga pengajaran daripada cerita ini, iaitulah perempuan. Perangai dia sama sahaja. Mulutnya satu tapi macam 1000. Mulut satu tapi tak berhenti. Popek. Itik sekati, Allah. Itik air, Allah. Menang bini kita lagi. Muncul pendek tapi menepak. Apa tak? Kalau muncul panjang tak tahu Celek mata tak celek lagi, bunyi dah mulut. Tidur malam mata kejam dah, blebel lagi. Dah. Awak gua ni. Maka janganlah kita rasa pelik. Perangai perempuan itu sama sahaja. Suka bunyi, suka blebel, suka tepik. Betul tak? Dah orang putih sama tak? Tengok cerita putih. Bini popek bini. Lalah lelaki dia mari, kepong. Beres. Betul tak? Dah panasan. Blebel. Waktu baik main kena 0.50 berkembur tu. Tu orang putih. Sama je. Bukan orang Melayu sama saja. Putih sama kau. Jangan ada satu lirik lagu. Dia kata ke lagu tu tajuk Hound Dog, anjing yang menyalak. Rupanya bukan anjing sungguh, perempuan bini dia. Nampak? Dia kata you ain't nothing but the hound dog crying in all time. Kamu tidak ubah seperti anjing yang suka menyalak, tepik siang malam, tepik. Tak? Serabu aku duduk di rumah. Orang putih, tu lagi minum arak. Duduk rumah blebel. Kita jenis tak minum arak, pergi main tang. Kamu main tang. Sama sahaja tak? Jadi jaga-jagalah, jangan sampai maknanya menyakitkan hati suami. Pak jenis perempuan dalam neraka, salah satunya bazilatul lisan ala zaujiha, lidahnya jahat mengata kepada suami. Lidah jahat kepada suami. Ni ramah ni. Kita nampak relax tu lelaki, bini mulut jahat. Betul tak? Takkan nak khabar kat orang, bini saya mulut uduh, wadak gitu tak? Batu perempuan janganlah ikut. Bila kita belabel ketuk lelaki kita marah, tu lelaki kita diam, jangan kita rasa kita menang. Dah batu nak nikah, nak cari hak gua ni, nak cari hak senyap ke hak banyak mulut. Tu atas suami. Dia masing-masing. Ada orang berakhir cari hak mulut banyak. Pasal apa? Masa dia tunang tu dia tengok dah popek. Dia nak juga. Dia kena tanggung Nak tengok anak, tengok mak. Mak macam naga gila dah. Anak dah lari jauh. Dah lari jauh. Ramai sangat perempuan yang masuk neraka dengan sebab mulut. Tu kelebihan dia perempuan.